Dia orang mengatakan Auditor General tidak membuat pengesahan dengan ahli-ahli lembaga tabung haji. Tapi keluar satu berita, Auditor General Madina Muhammad mengatakan bahawa beliau bersedia memberi kenyataan untuk RCI ni. Tapi masa beliau hadir, beliau tidak pun minta untuk memberikan apa-apa kenyataan. Maksudnya, untuk Pak Auditor General ni, dia sebenarnya penting tahu. Mungkin beliau ada sesuatu yang beliau hendak kata atau hendak masukkan dalam RCI, tapi beliau tidak dijawab tu. Jadi untuk saya, kenapa orang yang mengaudit tidak diberikan satu hak untuk memberikan pandangan? Hai, kembali lagi dalam Lawyer Dealer Podcast episod yang ke-14. Hari ini ada beberapa topik yang kita nak bincangkan ataupun kita ulaskan. Antaranya ada tentang peletakan jawatan, PRN Melaka yang akan terjadi tak lama lagi dan banyak lagi. Betul. Jadi hari ini juga saya rasa mungkin episod terakhir saya dengan Hidayah lah. Tapi mana tahu kalau dia hikmat lagi, kita akan buat lagi podcast besar. Okey. Hari ini isu dia sebenarnya berkaitan beberapa hari ini. Rasanya 10 hari lepas lah. Ada beberapa perubahan dalam landscape politik di Malaysia ini. Salah satunya adalah berkaitan dengan PKR. Sebenarnya selepas kekalahan pilihan raya Pakatan Harapan di Johor dengan Negeri Sembilan, kita boleh start nampak lah daripada aspek politik landscape tempatan ni, terutamanya daripada pihak kerajaan. PKR sebenarnya adalah parti yang paling cedera lah, saya boleh katakan. Dan ini kita boleh nampak sebenarnya parti-parti, tak kira lah daripada PN ke, PH ke, BN ke, masing-masing tengah mengatur catur politik ni. Dan salah satunya saya nampak juga melalui berita di mana timbalan Presiden PKR, iaitu Nurul Izzah lah, beliau telah pun membuat satu statement dan statement tersebut dikeluarkan oleh Fahmi Fadzil lah, jurucakap bagi PKR, di mana timbalan Presiden PKR akhirnya meletakkan jawapan. Kenapa saya menggunakan perkataan akhirnya akan meletakkan jawapan? Disebabkan sebelum ni ada desas-desus di mana kabar angin lah. Sebenarnya Nurul Izzah telah pun meletakkan jawapan sebelum lagi pilihan raya Johor lah. Dan ini kemudiannya dibuktikanlah melalui kenyataan terbuka ini, di mana Nurul Izzah telah pun mengumumkan secara terbuka bahawa beliau akan meletakkan jawapan. Tapi ada syarat lah kalau dia nak letak jawatan tu. Sebelum tu kenyataan yang dikeluarkan adalah Nurul Izzah, dia sebagai timbalan Presiden PKR tetap akan menghadiri Kongres kan, Pemuda Angkatan Muda Keadilan di Melaka, dan juga Kongres Wanita PKR di Melaka lah. Kali ini dia adakan di Melaka, yang mana tarikhnya sebenarnya hari ini juga, iaitu 14 Ogos 2026. Jadi beliau telah pun hadir, dan seperti biasa Kongres Pemuda PKR biasanya akan dihadiri lah ataupun diketuai oleh ketua timbalan Presiden PKR. Itu adalah norm-norm parti Keadilan Rakyat lah. Isu ini dia mengingatkan saya kepada satu tau. Isu timbalan Presiden PKR waktu Datuk Seri Azmin Ali. Waktu COVID, kalau saya tak silap dulu, selepas Pakatan Harapan menjadi kerajaan tahun 2018 dan sebelum kejatuhan Pakatan Harapan pada tahun 2020, sebenarnya wujud satu pertelingkahan di antara Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Azmin Ali pada masa itu. Pada masa itu, Azmin Ali dia adalah di kem Tun Dr. Mahathir, dan lakulah juga cuma kata pressure juga daripada kem Anwar supaya Tun Mahathir pressurekan untuk turun daripada jawatan Perdana Menteri. Dan pada masa tersebut rasanya kem Datuk Seri Azmin Ali dia lebih pro kepada Tun M dan tak nak Tun M turun daripada jawatan Perdana Menteri. Jadi pada masa itu Kongres perwakilan yang pemuda PKR ni, seperti hari inilah, dikatakan pada masa tersebut Datuk Seri Azmin Ali adalah dilarang daripada menghadiri Kongres tersebut.
Tapi apa yang saya nak katakan bukan pasal pertelingkahan, itu adalah efek selepas itu. Iaitu Datuk Seri Azmin Ali kemudiannya melalui langkah Sheraton kan, iaitu pertukaran kerajaan kepada tangan Tan Sri Muhyiddin kan. Datuk Seri Azmin pun meninggalkan PKR. Ada yang banyaklah teori dia, ada yang kata dia dipecat, dia pun katakan dia meninggal, dia pun katakan dia dipecat daripada Parti Keadilan Rakyat, mengatakan Datuk Seri Azmin Ali meninggalkan parti dan sebagainya. Tapi seperti biasa juga, kita balik kepada isu peletakan jawatan ini. Dia juga adalah berkaitan dengan seorang timbalan presiden. PKR meletakkan jawatan ataupun meninggalkan kedudukannya sebagai orang kedua parti. Dan kalau tak silap, orang yang dicadangkan memangku jawatan timbalan presiden PKR adalah Datuk Seri Saifuddin Nasution, iaitu Menteri Dalam Negeri daripada parti PKR. Sebenarnya dia juga mewujudkan satu pertanyaan. Kalau saya ingat ada satu video mengatakan waktu Rafizi Ramli, dia masih lagi dalam jawatan timbalan Presiden PKR ni, dia sebenarnya ada satu pemilihan untuk timbalan Presiden. Jadi Ken Rafizi lawan dengan Ken Nurul Izzah, iaitu hirup dengan damai. So hirup tu adalah daripada Ken Rafizi, damai tu adalah daripada Ken Nurul Izzah, betul. Tim hirup ni adalah hidupkan idealisme reformasi, damai pula merujuk kepada bersama membina parti kita. So daripada itu, diorang bersaing, Ken Nurul Izzah menang. Seterusnya, Datuk Seri Rafizi Ramli pun telah meletakkan jawatan lah, sama ada sebagai menteri dan sebagainya. Pada masa tersebut, ada satu berita tau, di mana Datuk Seri Saifuddin Nasution, dia sebenarnya tidak suka lah. Kenapa you letakkan anak perempuan you, maksudnya daripada PMX, sebagai calon timbalan presiden, kalau you nak mengalahkan Rafizi Ramli untuk kedudukan ataupun jawatan timbalan presiden, kenapa you tak letakkan saya, Saifuddin Nasution, sebagai calon tersebut? Saya ni at least saya telah pun tolong parti, membina parti sejak lagi zaman reformasi. So dia memberikan satu gambaran bahawa anak perempuan kepada presiden lebih dipersukai ataupun disukai ramai berbanding dengan orang yang berjuang ataupun member-member yang berjuang lebih lama dalam parti seperti Datuk Seri Saifuddin Nasution. Tapi akhirnya yang kita lihat ni, pemangku timbalan presiden PKR dia tetap kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Betul. Dia macam ada satu cerita, contoh saya bagi tahu satu cerita handbag. Kalau perempuan dia pergi membeli belah dekat pavilion, nak beli handbag LV. So suami, isteri tu nampak handbag LV tu dia suka. Senario pertama adalah suami dia pergi beli handbag tu, dia nampak isteri dia suka. Dia tak tanya isteri, tapi dia pergi beli handbag tu, kemudian dia hadiahkan kepada isteri. So this surprise dia. You rasa apakah reaksi isteri? Happy, suka. Macam mana you tahu ini handbag yang saya suka? Itu senario pertama. Senario kedua adalah isteri tu nampak handbag tu, tapi dia kasih bisik dekat suami. Bagi tahu. Bang, you belikanlah bag LV ni pada I. So abang dia pun pergi beli. Dia hadiahkan handbag tu kepada isteri. So apakah reaksi isteri? Expected lah. Dia happy juga, betul tak? Tapi berbanding dengan senario pertama, dia tak ada elemen surprise tau. Betul? Senario ketiga, isteri tu nampak handbag, dia nak beli, dia pandang dekat suami kata, tak apalah, handbag you dekat rumah banyak. So apa perasaan isteri tu? Sedih lah. Sedih, mungkin dia terkilan sikit. Dia ada sikit tak puas lah. Kita sekarang apply analogi ni kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Asal dia nak jadi timbalan presiden, waktu dia nak Fizi nak tanding semula untuk jawatan timbalan presiden, dia kata, tak letak I lebih senior daripada Nurul Izzah. Lepas tu saya sekarang pangkat menteri, you pula letak anak perempuan. So sekarang anak perempuan tak nak pun jawatan tu, baru you
nota bagi I. So, kalau I, saya rasa kedudukan dia tu yang ketiga. So, itu yang saya nak katakan lah. I rasa corak pencaturan PKR tu mungkin salah sikit. Sebab PKR, kalau kita lihat, yang telah berundur daripada parti, Rafizi Ramli satu, Nik Nazmi satu. Lepas tu, kita boleh nampak pilihan raya Johor ni kalah PKR. Lepas tu dekat negeri 9 tinggal 2. Jadi dia memang ada impak lah. Ahli-ahli PKR yang semakin meninggalkan parti ini. Sebab nanti saya nak masuk yang cepat inilah. Ahli PKR yang ketiga, Wong Chen. So Wong Chen ni ahli Parlimen Subang. So beliau telah pun meletakkan jawatannya sebagai ahli Parlimen Subang lah. I think 1 ke 2 hari lepas. Tak, 2 hari lepas. Pada hari Isnin. Dan kemudian dia telah pun menyertai secara rasmi lah parti bersama yang dipimpin Rafizi dengan Nik Nazmi. Jadi ini sebenarnya saya pun rasa hasrat beliau untuk meletakkan jawatannya memang adalah disebabkan beliau telah pun dipecat daripada jawatan pengurusi MDV dengan 4 hari notis. Dan itu merupakan salah satu sebab utamalah beliau mengatakan dianggap pengorbanan beliau untuk mengembalikan kedudukan kewangan MDV ni, iaitu salah satu agensi kerajaan, ke tahap positive cash flow, tetapi beliau telah pun dipecat walaupun kerja baik telah pun dilakukan. Dan 4 hari saja notis disebabkan beliau telah pun menghadiri salah satu event bersama lah. Rasanya di HQ bersama dan telah pun dimaklumkan kepada kerajaan Madani ataupun PKR lah. Jadi beliau telah pun dipecat kemudian daripada jawatan pengurusi MDV. Dan keduanya, iaitu dana parlimen yang disekat. So yang setiap ahli parlimen ni, dia ada satu portal di mana dia orang boleh memohon untuk dana. So dana-dana ni untuk bagi jalan ke peruntukan ahli parlimen lah. Rasanya kalau untuk peruntukan parlimen ni, parlimen sahaja, dia ada 1 ke 2 juta peruntukan parlimen. Kalau tak silap. Tapi yang kita nampak adalah ahli parlimen punya dana ni telah pun disekat. Dan kemudiannya dia telah disalurkan kepada orang bukan lantikan parlimen. Contohnya setiausaha kerajaan ataupun ahli-ahli PKR yang lain. Jadi dia menimbulkan satu persoalan, sama ada isu pengaliran dana ni dia sebenarnya memecahkan konsep pelantikan parlimen. Iaitu sepatutnya orang yang menang undi diberikan mandat tersebut untuk menguruskan dana-dana tersebut. Sebab orang-orang ini adalah ahli parlimen yang dilantikkan. Jadi ini adalah satu persoalan yang mana saya nampak dia sebenarnya akan membawa lebih banyak kesan negatif kepada PKR. Sebab kenapa? Selain daripada Rafizi, Nik Nazmi, Wong Chen, sebenarnya ada beberapa lagi ahli parlimen di mana dia punya orang dana parlimen disekat. Yang keempat tu kalau tak silap adalah MP Apang. MP Apang. YB Rozalia lah, yang beliau ni sebelum tu dah jadi exco untuk 10 tahun lah. Saya rasa masa tu dekat Azmin Ali, lepas tu Khalid Ibrahim lah, masa dulu lah 10 tahun lepas. Dan beliau kini memangku MP Ampang. Dan dana parlimen beliau telah pun disekat juga. Dan di mana kita lihat, kemudiannya beliau telah membuat asam pedas kot dan jual asam pedas untuk mendapatkan dana. Semua ni adalah. Lepas tu ada lagi, 2 lagi ahli parlimen Sungai Siput. Lagi satu Zahir Hassan tu mana? Batu ke atau Wangsa Maju pun disekat. Jadi apabila ada pattern-pattern ni, kita boleh lihatlah. Sebenarnya orang-orang ni sama ada dia akan terus menjadi calon dalam pilihan raya umum akan datang ataupun akan bersabar. YB Rozalia ni saya tak pasti sama ada beliau mahu lagi menjadi ahli parlimen atau tidak. Kalau ya, mungkin beliau kemudiannya akan beralih dan menjadi calon untuk parti bersama.
Jadi di Selangor ni, saya rasa momentum yang telah dibawa oleh Parti Bersama daripada Johor ke Negeri Sembilan, kemudiannya Johor kemudiannya Parti Bersama tidak bertanding di Negeri Sembilan, tapi kemudiannya akan membawa momentum yang sama ke Melaka sebab Parti Bersama nak bertanding semua kursi di Melaka. Lepas tu momentum ni sama ada dia akan membawa terus kepada Negeri Selangor atau tidak. So, pada pandangan saya, walaupun Parti Bersama tidak menang di Johor, tidak menang apa-apa kursi di Negeri Sembilan, tapi kalaulah di Melaka ni dia orang boleh at least menang 1-2 kursi, momentum di negeri Johor, di negeri Selangor ni akan menjadi lebih besar. Dia adalah tough place kepada parti-parti bersama. Selain itu, saya rasa Wong Chen dia akan melibatkan diri dengan lebih banyak aktiviti bersama, dan parti ini perlu diberikan perhatian utama. Okay, seterusnya adalah pilihan raya negeri Melaka ni. Saya nak lihat kepada Barisan Nasional yang mengatakan bahawa BN mahu bertanding di 21 kursi. Okay, memang menjadi satu tradisi yang utama. Kalau parti-parti yang menang kursi itu, dia bertegas nak bertanding untuk kursi yang telah dimenangi. Ini memang adalah tradisi yang normal. Tapi sekarang dekat belakang ni, kalau tak silap daripada 21 kursi yang dimenangi, yang selebih tu rasanya tinggal 9 kursi kot, atau 8 kursi kalau tak silap. Jadi Melaka ni, tinggal 7 ke 8. Yang selebih ni, BN kalau dia dikatakan nak berkolaborasi dengan PN, maksudnya PN hanya bertanding kurang daripada 1 kursi lah. Sekiranya BN nak kekal dengan formula ni. Jadi menang kalah pun, BN tetap menjadi taikon besar. Dan akan membentuk satu kerajaan di mana UMNO lah yang biasanya akan menjadi ketua menteri. Tapi pada masa yang sama, PN sebenarnya bukannya ada anggota calon yang kuat pun di Melaka. Sebab kalau dulu itu disebabkan era Tan Sri Muhyiddin Yassin, di mana beliau telah pun menjadi Perdana Menteri. Nah, of course lah, kalau Perdana Menteri ada jentera-jentera kerajaan, ada dana-dana dan sebagainya. Tapi sekarang, Parti Bersatu di bawah Tan Sri Muhyiddin, dia telah pun mula menjadi lemah lah pada pandangan saya, disebabkan PN pun telah pun mengumumkan bahawa Bersatu dihalau keluar. Jadi di negeri Melaka ni, pandangan saya, kalau PN tetap mahu bekerjasama dengan BN, maksudnya PN terpaksa lah mengambil dan bertanding di kursi yang BN tidak mahu bertanding. Maksudnya BN tetap tanding 21 kursi dan selebihnya diambil oleh BN. Dan here is the catch point. Macam mana PN dia rasa tawaran ini adalah adil untuk dia? Mungkin melalui Melaka ni, jawatan adu lantikan PN ambil lebih banyak. Mungkin jawatan local council, ahli majlis, PN boleh ambil lebih banyak. Dan juga jawatan timbalan exco. Sebab di negeri Melaka ni, Melaka memang ada mewujudkan jawatan timbalan exco. Jadi kalau untuk permainan politik jangka masa panjang, saya rasa PN sebenarnya boleh mempertimbangkan ini. So, kalau tidak, BN boleh je umum. Kita kekal bekerja sama dengan PH. Lepas tu, BN menang, BN tetap teruskan dengan Ketua Menteri Melaka, Datuk Raus. Lepas tu, Timbalan Exco dia bagi DAP. Tapi, pada bulan 7, DAP keluar kerajaan negeri Melaka. Tak, dia orang keluar. Sebelum tu ada yang dapat jawatan Exco 1, lepas tu ada beberapa yang dapat jawatan Timbalan Exco lah. Lepas tu dia orang umum keluar. So dari 3 je lah. Jadi tak pasti sekarang sama ada BN boleh bertanding secara satu komponen, iaitu UMNO MCMIC, ataupun BN nak bekerja sama dengan BN lawan dengan PH, ataupun BN campur PH lawan PN. Betul. So itulah yang menjadi isu sekarang di Melaka. Tapi momentum ni, dia sekarang saya rasa kita dah lalu 3 minggu kan. Sepatutnya bulan 9 ni,
mungkin minggu depan kot akan umum lah. Pilihan Raya Negeri Melaka akan diadakan di bulan 9. So, kita menanti-nantikan sebab kali ini dia lebih interesting sikit. Sebab Parti Bersama akan meletakkan calon-calon bertanding di semua kerusi di pilihan raya Negeri Melaka. Sebab kebanyakannya kerusi PH yang akan terjejas tau kalau Parti Bersama datang. Sebab parti-parti PH adalah pengundi-pengundi yang lebih mengutamakan pandangan progresif dan idea progresif. Jadi orang muda mungkin akan mengundi Bersama juga. Okay, seterusnya isu-isu pendakwaan. Yang ini berkaitan dengan isu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri lah, yang didakwa di Mahkamah Air Rasad. Kes ini berkaitan dengan 170 juta ringgit Malaysia yang ditemui lah dalam pelbagai mata wang asing ini dengan 16 kilo blok jongkong emas. 16 kilo. Tapi kalau saya ingatkan, bekas Perdana Menteri Ismail Sabri ni dulu masa COVID dia jadi Perdana Menteri. Tempoh masa dia jadi Perdana Menteri pun kurang daripada setahun tu, tak silap. So, tiba-tiba kes ni kemudiannya kalau tak silap dulu MSCC telah pun memfailkan permohonan untuk merampaslah wang-wang ini dan nak lihat sama ada orang akan datang untuk kontes atau tidak. Kemudiannya tak ada dan kini telah pun dirampas kerajaan lah. Jadi semua ni masuk balik kepada tabung kerajaan. Tapi kenapa pula, ini yang saya nak point out, kenapa saya nak ambil isu ni untuk dibincangkan. Kenapa kes Datuk Seri Ismail Sabri ni kini muncul selepas kalahnya pilihan raya Johor dan Negeri Sembilan? Terutamanya daripada kerajaan sedia adalah, kenapa sebelum pilihan raya Johor, kes Datuk Seri Ismail Sabri ni tidak keluar? Jadi, saya rasa dia menimbulkan satu tanda soal kepada orang ramai. Sama ada kini kita nampak BN telah pun mula menang besar kan Johor dengan Negeri Sembilan. Adakah ini salah satu langkah untuk menghantar satu signal pada pemimpin-pemimpin BN bahawa kalaulah kita tak ada wujud satu kerjasama antara PH dan BN, akan ada lebih banyak pemimpin-pemimpin politik yang akan tindak dia menjadi satu persoalan. Datuk Seri Ismail Sabri ni dia masuk hospital disebabkan dia nak menjalani satu pembedahan jantung. Tapi saya nampak dekat Facebook dia telah pun keluar hospital dan kemudiannya dia boleh menerima lawatan daripada orang ramai. So, kalau biasa dah pembedahan tu memang kena rehat lah. Ini isu selepas PMX pun ada lawat. PMX pun masuk hospital, terutamanya pada 11 Ogos yang melibatkan hari perdebatan laporan RCI tabung haji di Parlimen. Tapi saya mengucapkan selamat sejahtera lah kepada PMX lah. Tapi isu RCI tabung haji ni tidak dapatlah didebatkan oleh PMX lah. Dan seterusnya digantikan dengan Kementerian Kewangan yang kedua lah, Datuk Seri Amir Hamzah. Hari tu tak jadi bukan dia orang bentangkan? Ada sebenarnya sempat juga dia punya debat tu. Tapi banyak juga isu-isu yang timbul. Itu saya akan masuk kemudian nanti untuk RCI tabung haji lah. Sebab isu ni amat penting sebab dia melibatkan anggota-anggota Muslim yang telah pun melaburkan wang deposit kepada tabung haji dengan hasrat dapat menunaikan haji lah dan sebagainya di Mekah. Okay, kita masuk isu ini seterusnya dulu sebelum kita kembali secara detail ke RCI. Penyeludupan dada oleh juruterbang BAS. So, pernah dengar pasal kes ni, juruterbang ni dia dibawa pengaruh dada tau, masa dia tengah memandu kapal terbang BAS tu. Dan seterusnya telah pun membawa 700 pil ekstasi merentas sempadan Malaysia, airport Malaysia dan seterusnya berjaya sampai ke Indonesia dan kemudiannya ditangkap di
lapangan terbang Indonesia. Jadi juruterbang ni kalau mengikut undang-undang jenayah di Indonesia lah, dia akan ditembak sampai mati. Macam Dia tembak firing squad. okay. So far untuk kerajaan Malaysia saya tak nampak ada apa-apa kenyataan yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia maupun Kementerian Dalam Negeri adalah mengatakan ataupun Kementerian Pengangkutan. Kenyataan yang dikeluarkan adalah lebih bersifat di mana juruterbang proses pembawakan dadar ni sebenarnya telah pun melalui kesemua lapisan security, pemeriksaan security di Malaysia lah. Tapi dia tidak melibatkan satu kenyataan di mana adakah kerajaan Malaysia mengambil kedudukan bahawa kerajaan akan melindungi ataupun memohon kepada kerajaan Indonesia untuk mengampuni penyelundup pada juruterbang. Kiranya kalau disabitkan bersalah, dia akan dihukum di Indonesia lah, instead of Malaysia. Betul, dia tidak akan diekstradit balik ke Malaysia. Maksudnya dihantar balik. Dia akan dihukum, ditembak sampai mati di Indonesia. Tapi sekiranya kes ni dia punya momentum dah beralihkan selepas beberapa bulan, mungkin Kementerian Luar Negara akan berhubung dengan kerajaan Indonesia dan membincangkanlah sama ada penyelundup dadar juruterbang MAS ni boleh diekstradisikan balik ke Malaysia untuk menjalani hukuman penjara seumur hidup. Biasanya so-called hukuman penjara seumur hidup ni dia akan di-convert atau ditukar kepada hukuman penjara 20 sampai 30 tahun. Lepas tu kalau dia ada rekod baik, dia akan dilepaskan keluar lebih awal ataupun melalui pengampunan YDP. Tapi ini memang dia at least minimum kena duduk dekat penjara 10 sampai 20 tahun. Dan dia punya jawatan juruterbang ni pun, lesen pun akan ditarik balik ataupun dibatalkan. Okey, yang isu seterusnya agak kontroversial sikit. Saya harap penonton yang tonton untuk topik ni dia boleh mempunyai mindset yang lebih terbuka lah. Iaitu berkaitan dengan bendera tanpa bintang dan bulan sabit di tengah. Jadi terdapat satu pemasangan jalur gemilang tanpa lambang bulan dan bintang di dataran Batu Buruk ni, di Terengganu lah. Dan kemudiannya seperti biasa ada orang mewujudkan video lah di mana bendera tanpa bintang dan bulan ni dia dikibarkan. Of course dia mengingatkan ataupun mengaitkan dengan isu YB Dato' Ahmad Saleh dulu di Penang, di mana ada satu ahli peniaga yang telah mengibarkan bendera jalur gemilang dan seterusnya. Ketua Pemuda UMNO tersebut telah pun membuat video lah. Tapi kali ini kita tak nampak apa-apa pun komen daripada Ketua Pemuda UMNO lah. Saya rasa Ketua Menteri ataupun Menteri Besar Terengganu telah pun mengeluarkan statement lah bahawa ini adalah satu kesilapan mungkin daripada kilang lah. Dan seterusnya banyak juga netizen di social media telah pun membuat komen kenapa tidak ada video kritikan daripada Ketua Pemuda UMNO dan sebagainya. Jadi saya rasa isu ni telah pun disebati juga lah. Di mana sebenarnya semua orang tahu mungkin ia adalah salah satu isu yang boleh dijadikan isu politik dan bukannya isu isu kesalahan lah. Jadi kepada mana-mana ahli politik ni, selepas ini tolonglah jangan mengambil isu ni dan dijadikan isu politik lah. Sebab kalaulah orang Cina yang buat ada kutukan daripada orang lain, tapi orang Melayu buat tak ada kutukan tu, dia akan menjadi satu benda yang tidak harmoni lah untuk dibincangkan. Tapi kita mengambil pendekatan maaf-memaafan sebab isu ni hanya berlaku di bulan 8 tahun. Sebab dekat Hari Merdeka dan bendera-bendera ni kebanyakannya dijual ataupun ada bendera-bendera yang diberikan secara percuma. Kita pun kena tahu orang yang berniaga ni atau apa-apa pun dia pergi dapatkan bendera tu, biasanya dia pun tidak periksa pun bendera, tapi mungkin dia pekerja yang
Mungkin Bangla ke, dia pergi pasar. Orang luar negara ni tak fasih sangat lah dengan dia. Dan seterusnya, kalaulah isu ni wujud, dia akan menjadi satu isu nasional lah. Okey, seterusnya, Kedah. Kedah ni, dia tu telah pun menjadi satu kerajaan negeri di bawah pimpinan PN dan PAS. Dan kerajaan negeri PAS telah pun melarang perjudian toto di negeri Kedah ni. Tapi dia wujud satu isu, lesen untuk membeli tiket toto ni di Kedah, dia diberikan oleh kerajaan persekutuan. Jadi masa dia nak melarang kedai-kedai toto 4D untuk menjual tiket-tiket ni di Kedah, sebenarnya wujud satu percanggahan undang-undang persekutuan dengan kerajaan negeri. Jadi dia tetap melarang. Tapi premis tu, lesen tu dikeluarkan oleh kerajaan tempatan di bawah portfolio kerajaan negeri. Jadi wujud satu kes mahkamah di mana kerajaan negeri Kedah membawa kes ni ke mahkamah lah, bahawa adakah kerajaan negeri boleh melarang ataupun ban lah lesen penjualan toto. Kes ni dia di mahkamah tinggi tu kerajaan negeri memang kalah. Sama juga apabila dia membuat rayuan kepada mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan pun kerajaan negeri Kedah dia gagal untuk mempertahankan isu ini. Disebabkan isu perundangan adalah sama ada kuasa kerajaan persekutuan boleh diambil alih oleh kerajaan negeri dalam pemberian lesen toto. So cara-cara dia orang pun bijak juga. Saya rasa kalau nak jadi hakim ke, nak jadi peguam kerajaan negeri ke, sebab itulah orang belajar undang-undang tau. Perkataan tu penting. Dia tak cakap judi, dia tak cakap lesen judi, dia mengaitkan dengan kuasa kerajaan persekutuan dengan kuasa kerajaan negeri. Jadi apabila kerajaan persekutuan dia tetap menolak di peringkat mahkamah persekutuan, dia menjadi kepada jawapannya adalah kerajaan negeri tidak mempunyai hak untuk mengambil alih kuasa kerajaan persekutuan. Dan bukannya kerajaan negeri tidak mempunyai hak untuk menghalang penjualan ataupun perjudian 4D di kerajaan negeri. Jadi isu ni dia sangat bersopan lah, saya kata. Tapi conclusionnya adalah kerajaan negeri memang tidak boleh ada kuasa lah mengambil alih hak kerajaan persekutuan. Dan dekat peringkat federal ni memang dibenarkan lah lesen-lesen tertentu dengan syarat-syarat tertentu dikenakan lah kepada kedai-kedai yang nak membuat ataupun menjual tiket toto. Kira dekat Kedah masih ada lah tu. Rasanya tak ada. Oh, dia tetap minat. Saya rasa boleh, Kedah boleh. Maksudnya selepas isu ni, kedai toto di Kedah tu boleh lah jual. Oh, okay. Boleh jual. Biasanya dalam kes mahkamah ni, kalau lah kerajaan negeri itu gagal untuk mendapatkan deklarasi lah bahawa lesen-lesen ni tidak boleh diluluskan, maksudnya pihak sebelah tu dia akan memohon untuk satu lagi perintah di mana kedai-kedai ni ataupun kerajaan-kerajaan tempatan harus membenarkan lesen penjualan perjudian tu. Tapi kalau dalam kes ni, kerajaan negeri sebenarnya telah pun berjaya untuk melarang penjualan kedai toto tu ataupun tiket-tiket toto ni atau 4D untuk 5 tahun dah. Kes ni dah berlangsung 5 tahun, 2021 sampai sekarang. Jadi sebenarnya dalam 5 tahun ni memang tak ada kes judi lah untuk toto ni di Kedah. Tapi dia ada isu sosial lain tau. Kalau you tak ada satu spektrum ataupun media kedai yang menjual, dia akan orang yang biasa membeli toto ni, dia akan beralih kepada online ataupun yang secara tidak salah. Itu sebenarnya tidak boleh dikawal oleh kerajaan. Isu perjudian ni, ini yang akan membawa kepada keuntungan, iaitu duit bawah tanah, underworld money lah. Tapi isu-isu ni lain-lain sikit. Okey, sekarang kita balik kepada laporan RCI tabung haji yang mana diperdebatkan di parlimen dan sebagainya. You ada sumbang tabung haji?
Ada Ada juga. ada jugalah. So sebenarnya you tahu kan yang tabung haji tu yang disumbangkan tu dia akan dilaburkan untuk dapat satu pulangan supaya pulangan tu dia digunakan untuk korang untuk apa menunaikan haji dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak katakan adalah laporan RCI tabung haji ni. Pertama sekali, dia sebenarnya telah pun siap pada Ogos 2022. Tapi kenapa sekarang baru dikeluarkan? Terutamanya masa pilihan raya Negeri Sembilan. Sekarang dah 2026. Lepas tu, laporan RCI ni 2022 sampai sekarang, dia tidak mengambil kira tau perubahan yang berlaku. Sebab kalau kita lihat, pada masa laporan RCI ni siap, dia sebenarnya telah pun membuat dapatan dan finding bahawa tabung haji rugi. Tak tahu dia rugi berapa bilion dah dekat sana. 6 bilion lebih dia rugi. Tapi sekarang tabung haji tetap rugi sampai 13 bilion tau. Maksudnya 2022 sampai sekarang dia tetap rugi tau. Jadi apa yang berlaku ni? Dia tak ada extend apa pun supplementary report daripada RCI ni untuk menunjukkan kenapa jumlah-jumlah ni masih meningkat. Dan ini saya nak lebih adik. Yang sebelum 2002 tu mungkin kesalahan tu kita boleh pas kepada kerajaan-kerajaan sebelumnya BN. Tapi 2002 sampai sekarang ni adalah kerajaan di bawah Pakatan Harapan. Satu pandangan saya, kenapa Pakatan Harapan tidak mendedahkan RCI, laporan RCI ini dulu adalah disebabkan mereka dia juga melibatkan era Pakatan Harapan. Itu adalah satu. Yang kedua adalah laporan ni, tak tahulah kenapa masa debat tu ahli-ahli pembangkang tu dia orang keluar daripada ahli Dewan Parlimen. Sebab itulah tempat korang boleh mendebatkan maklumat-maklumat yang ada di dalam. Dan alasan diberikan disebabkan PMS. Itu saya rasa tidak boleh diambil sebagai satu alasan yang mencukupi lah. Okay, kita balik. Laporan RCI tabung haji ni terdiri daripada pengasas bank, bekas ketua hakim, ahli akademik, akauntan, bertauliah dan sebagainya. Jadi pada saya sebenarnya telah pun membaca separuh daripada laporan ni. Saya rasa laporan ni agak juga terperinci lah, detail. Tapi saya juga ada persoalan saya. Dia ada satu part tu dia mengatakan auditor general. Maksudnya orang yang mengaudit akaun. So auditor dengan accountant berbeza. Orang yang menyediakan akaun akan diberikan kepada orang yang mengaudit. Maksudnya adalah auditor general. Dia orang mengatakan auditor general tidak membuat pengesahan dengan ahli-ahli lembaga tabung haji. Tapi keluar satu berita, auditor general Datuk Sri ke Tan Sri nama dia, Madinah Muhammad, mengatakan bahawa beliau bersedia memberi kenyataan untuk RCI ni. Tapi masa beliau hadir, beliau tidak pun minta untuk memberikan apa-apa kenyataan. Maksudnya untuk Pak Auditor General ni, dia sebenarnya penting tau. Mungkin beliau ada sesuatu yang beliau hendak kata atau hendak masukkan dalam RCI, tapi beliau tidak dijemput. Jadi untuk saya, kenapa orang yang mengaudit tidak diberikan satu hak untuk memberikan pandangan? Untuk saya, RCI ni, laporan RCI ni tidak lengkap. Dia sepatutnya melibatkan pandangan Auditor General. Sebab dalam RCI tabung haji ni, walaupun dia ditulis dan mengandungi beberapa aspek yang melibatkan kerugian pelaburan tabung haji. Dan kerugian ni melibatkan 13 bilion tau. 13 bilion ni, you tahu macam mana dia rugi 13 bilion. 7 projek daripada 14 projek rugi 100%. Okay. Daripada 2 bilion, 1.5 bilion ni sepatutnya dia orang nak pajak satu hotel dekat Madinah sana. Dan hotel ni untuk 2 tahun tu dianggarkan boleh memberikan keuntungan 2.49 bilion kepada tabung haji. Maksudnya dia orang pajak hotel, 4 hotel, bayar 1.5 bilion, dalam 2 ke 3 tahun dapat 2.49 bilion.
Dan perjanjian ni dia diwujudkan berdasarkan satu kertas sehari. Sebab itulah laporan audit ni mengatakan, you berdasarkan satu kertas nota janji, you terus bayar 1.5 bilion. Lepas tu kalau orang tak boleh bayar balik 2.49 bilion, you tak ada apa-apa kontrak dan yang anda boleh mengambil tindakan terhadap entiti di Saudi Arabia, di Mekah. Itu baru 1.5 bilion. Lepas tu ada satu projek ini berkaitan dengan pembinaan kapal buat syarikat Destiny. Bukan kapal yang atas. Tiga kapal perang. Dua tu dah lewat siap. Tinggal lagi yang kapal kedua tak. Satu saja siap. Kapal kedua dan ketiga tu tak siap. Lepas tu ditamatkan. Lepas tu kos-kos untuk menyiapkan kapal pertama ni kena tambah 310 juta. Sebab itulah duit-duit tabung haji ni dia hilang lah. Inilah duit sakau yang kerajaan patut lihat. Ini berbilion-bilion ringgit dekat duit orang Islam ni diguna pakai begitu. Dan salah satu pandangan yang diwujudkan adalah kenapa duit ni kenapa hilang? Dia sebenarnya ahli-ahli yang memegang jawatan ahli lembaga tabung haji, dia orang juga merupakan pengarah di bawah syarikat, anak syarikat tabung haji. Maksud tabung haji dia sebenarnya satu orang kata satu lembaga, satu induk. Lepas tu dekat induk dia ada anak syarikat. Orang yang pegang jawatan sebagai ahli lembaga, dia pun jadi pengarah, dia pun jadi pengurusi dekat sebagai anak syarikat. Lepas tu dia yang bagi projek. Itu yang sebenarnya secara kesimpulan kita kata. Sebab saya rasa orang ramai dah baca dah laporan ni. Tapi kita dengarlah ahli-ahli parlimen yang berdebat dekat parlimen ni apakah pandangan-pandangan. Kalau Arau, Wabi Arau yang polis tu, dia mengatakan kenapa Lim Guan Eng tidak ada disebut di dalam. Sebab tu saya pun question juga sama ada ahli-ahli politik ni. Walaupun laporan ni ada, korang ada baca ke tak? Sepatutnya dia orang ni kena tanya substantif yang ada dalam laporan. Sebagai contoh, ada satu part mengatakan saham pemindahan saham di London. Bukan London, pemindahan saham Ladang Kot Tabung Haji. Itulah kenapa melibatkan elemen korupsi yang patut disiasat. Sebab kerajaan lepas Pakatan Harapan Amir Ali, saya rasa ini saya pun kena setuju. Apa yang Pakatan Harapan buat adalah dia mewujudkan satu syarikat UJSP dan mengambil alih aset-aset yang kira kuat lah dan bersih lah. Dan aset-aset ni ditransfer kepada anak syarikat ni untuk diambil alih, dan aset-aset yang tidak baik ni dia tengoklah boleh selamatkan atau tidak ataupun dijual. Dan kerajaan mengeluarkan sukuk kepada tabung haji, dan sukuk tu bernilai berbilion-bilion ringgit tau. Maksudnya dia adalah salah satu jaminan kerajaan supaya wang-wang deposit orang Islam ni dia tetap mempunyai wang yang mencukupi lah untuk menunaikan haji. Tapi dia menjadi satu bebanan kepada kerajaan. Ada related dengan siapa? Jolo. Ini dalam Jolo. Ini saya tak dapat masuk lagi. Saya rasa ini saya kena dengar lah ahli-ahli parlimen untuk berdebat sama ada wujud apa-apa aset yang ditransfer. Tapi wujud kes penjualan tanah kot terhadap syarikat yang berkaitan dengan MDB untuk kes ni. Itu saya tak nak masuk sangatlah sebab dia melibatkan orang MDB dan dia banyak rangkaian yang saya tidak mahu sebutlah. Kalau salah tu dia akan melibatkan. Kes ini masih tengah berjalan. Tapi secara konklusinya, apa yang boleh disahkan melalui laporan RCI Tabung Haji adalah pertama sekali ada pembayaran hibah yang sangat tinggi. Ada dua pandangan. Satu pandangan adalah
dia punya kaedah accountancy, standard accountant yang digunakan pakai tu, dia berlainan dengan standard accountant yang dikehendaki oleh ketua audit jabatan audit negara, iaitu dia berdasarkan nilai aset yang dilaporkan ni. Dia ada dua tau. Asalnya satu nilai aset yang merosot, dia orang tak pernah pakai. Dia orang menggunakan pakai nilai aset dengan cash flow yang akan datang. Maksudnya duit tu belum ada dalam akaun tapi dijangkakan ada. Jadi ini melaporkan bahawa tabung haji mempunyai keuntungan yang lebih tinggi berbanding dengan jumlah yang dia orang tidak ada. Sebab tu dengan berdasarkan jumlah yang dianggarkan akan terima tu, tabung haji telah pun memberikan hibah yang lebih tinggi, dan duit-duit ni dia akan makan tau kepada duit simpanan tabung haji yang sedia ada. Contohnya, duit yang sedia ada tu dia cukup untuk dia akan disimpan dan mendapatkan faedah keuntungan. Tapi kalau dia membayar hibah yang lebih tinggi, duit simpan sedia ada tu dia akan kurang. So duit simpan yang sedia ada tu akan kurang. Masa dia simpan dalam bank tu, duit pulangan tu akan kurang. Kalau duit kurangan tu kurang, maksudnya untuk diorang dapatkan kadar pulangan tu setaraf dengan yang dijangkakan tu, dia kena melabur untuk projek yang dapat memberikan pulangan yang tinggi. Maksudnya risiko tu lebih tinggi lah. Ini memang simple matematik. So kalau pulangan tu tak tinggi, dia akan menyebabkan simpanan berkurang. Lepas tu, setiap tahun hibah yang you bagi tu tinggi. Sebab orang expect you memberikan hibah yang tinggi. Kalau you mengurangkan kadar pulangan hibah you kepada pendeposit, dia akan mengalihkan duit tu kepada entiti lain lah. Contohnya EPF ke, saham-saham dunia yang lain ke. Itulah kesalahan yang sebenarnya telah pun dilakukan oleh ahli-ahli lembaga lah. Lepas tu Kementerian Agama pun dia dengan katalah dia tak mendapat apa-apa pengesahan daripada expert ataupun pakar. Jadi salah satu cadangan diberikan adalah ahli-ahli lembaga tabung haji ni tidak boleh menjadi pengarah ataupun pengurusi di bawah anak syarikat, dan ahli-ahli politik tidak sepatutnya dijadikan ahli-ahli ataupun ahli-ahli lembaga tabung haji. Inilah dia. Saya rasa isu-isu ni dia akan hot untuk beberapa bulan, dan kemudiannya dia akan hilang juga. Sebab masih berjalan kan. Betul. Tapi kita boleh lihatlah, conclusionnya adalah ahli politik tidak boleh menjadi ahli-ahli lembaga dalam tabung haji. Sebab dia tak ada check and balance. Tak ada check and balance. Okey, saya rasa hari ini kita hanya nak sentuh sampai sini sahaja. Mungkin episod seterusnya kita pun akan juga sentuh sedikit sebanyak mengenai isu RCI ini melalui handset yang saya bacakan daripada ahli-ahli parlimen yang memberikan pandangan masing-masing. Sebab isu ni masih dalam perdebatan. Apa yang saya katakan tu adalah secara ringkasan mengenai apa yang telah pun dikatakan ataupun diterbitkan keluar melalui surat-surat khabar ke atas social media. Jadi untuk itu kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang.